kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baharu, termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan, semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak RM3.7 bilion. Kembali jam yang ketiga untuk Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada yang setia menonton kami di saluran berita RTM 123. Ya, betul. Sekarang kita nak berbicara mengenai wilayah bebas niaga. Mak kata Ridwan rasa macam bazar Ramadan. Ya, betul. Kalau kat tempat saya tu kan macam-macam jenis makanan ada. Kerana apa? Mungkin salah satu perniagaan yang mudah dilakukan oleh masyarakat adalah skill memasak ni hampir semua orang ada. Mungkin menggunakan kemahiran memasak itu cuba untuk menjual. Macam Amanda tadi kan, ya, pramugari nasi lemak, menjual nasi lemak. Tapi itulah antara kebaikan dan juga inisiatif yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Wilayah dalam membenarkan sesiapa sahaja ingin berniaga boleh berniaga dengan syarat harus meminta kebenaran dan juga lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Ya, betul. Hari ini kita nak bicara mengenai wilayah Persekutuan Wilayah Bebas Niaga. Bersama dengan kita di studio ialah Encik Nur Hizwat Ahmad, Pengerusi Penggerak Komuniti Negara Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya, kita mulakanlah dahulu. Macam Syafiqah cakap tadi, kita mulakan macam Kuala Lumpur ni dah macam bazar Ramadan. InsyaAllah inisiatif ini akan dipanjangkan sehingga Syawal tahun hadapan. Jadi melihat kepada situasi yang berlaku sekarang, dah dilancarkan lebih kurang dalam 2 minggu. Bagaimana perkembangannya dan bagaimana impaknya terutamanya kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19. Okey, saya melihat pertama sekali inisiatif ini adalah inisiatif yang sangat baik dilakukan oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan juga keseluruhan jentera Kementerian Wilayah Persekutuan. Yang mana kalau kita dapat lihat inisiatif ini betul-betul satu inisiatif yang mendengar dan akhirnya memberi jalan keluar kepada warga yang kesempitan dalam keadaan sekarang. Isu perniagaan, penjajahan di seluruh negara adalah satu isu yang agak besar, isu pelesenan ini. Tapi di wilayah persekutuan kita dapat lihat satu inisiatif yang bagus. Walau bagaimanapun, kita juga berharap agar peniaga-peniaga yang berniaga di tepi jalan ini yang dibenarkan ini disebut sebagai sekarang ni wilayah bebas berniaga, tapi mereka juga perlu tahu bahawa terdapat syarat-syarat yang tertentu yang ditentukan. Contohnya kalau saya dapat kongsi sedikit di sini, perlulah merupakan warga wilayah persekutuan, bukan warga asing, dan perlu peniaga itu duduk di tempat dia berniaga. Dia tak boleh tinggalkan kepada orang lah sebenarnya. Sebab ini kalau dilakukan, kalau ikut semua prasyarat yang ditetapkan oleh Kementerian Wilayah, dan juga saya rasa Putrajaya pun sekarang dah buat. Putrajaya pun sambut wilayah bebas berniaga di Putrajaya dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PBT. Dan kalau benda ini benar-benar dapat dilaksanakan, dan sekarang ini Alhamdulillah bermula 15 November selama 6 bulan. Kalau dapat dilanjutkan, itu mungkin bagus. Tetapi kita harap perkara ini tidak diambil kesempatan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Contohnya jual lesen dan sebagainya lah kepada warga asing. Sebab tujuan dia, kita kena tahu tujuan dia ialah kerajaan ingin mengurangkan beban mereka yang mungkin terkesan dengan PKP ini, tak dapat kerja, hilang kerja dan sebagainya. Jadi ada ruang untuk mereka berniaga. Betul. Sebelum kita nak masuk lebih lanjut lagi mengenai wilayah bebas niaga ni, kita nak lihat Pengerusi Penggerak Komuniti Negara Wilayah Persekutuan. Penggerak Komuniti Negara ni mungkin kita boleh selami sedikit apakah perincikan sikit. Penggerak Komuniti Negara ni adalah sebuah NGO. Kita baru saja berdaftar. Sebelum ini kami merupakan gabungan NGO dari seluruh negara. Kita ada dari, kalau di wilayah persekutuan ni kesemuanya, dari Wangsa Maju sampai ke Limbang di Sarawak. Jadi kita ada chapter-chapter kita, dan kita ada keanggotaan terkumpul kita lebih kurang 300,000 orang anggota yang bersama-sama dengan kita dalam NGO ini, yang mana kita punya tumpuan dan kita punya fokus adalah kebajikan dan kepedulian kepada komuniti, khusus kepada komuniti B40 seluruh negara. Kaitannya dengan sekarang ni wilayah bebas niaga ni bagaimana? Wilayah bebas niaga, okey, sebab kita selalu turun, kita selalu santuni golongan B40, dan kita selalu antara aduan-aduan yang mereka dapat, yang kita dapat, input yang kita dapat daripada golongan B40 ini adalah mereka menyuarakan tentang kami ni
kerja susah, kelayakan tak ada, nak dapatkan kerja daripada mak, ayah sampai anak-anak. Jadi kami nak berniaga. Tapi bila kami nak berniaga, lesen susah nak dapat. Ada beberapa kerana birokrasi yang terpaksa dipenuhi dan sebagainya. Betul. Jadi bila Kementerian Wilayah dan Menteri Wilayah Persekutuan mencampakkan peluang ini di hadapan mereka. Jadi saya rasa skop bantuan kami kepada golongan B40 di Wilayah Persekutuan ini agak berkurangan sebab dah ada satu kementerian yang cakna, yang tahu sebenarnya suara apa yang datang di kalangan komuniti itu. Tak dapat bantu semua tapi dapat bantu mereka berniaga, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka sewaktu PKP. Kalau dalam kata-kata pancing dan juga ikan ini, wilayah persekutuan ini, Kementerian Wilayah ini memberikan pancing supaya masyarakat dapat belajar untuk memancing. Cuma kalau kita memberi peluang, kalau kita lihat gambar di belakang kita ini banyak gerai-gerai di tepi jalan, dari segi lokasi, dari segi isu-isu tentang kebersihan, itu pula bagaimana? Kerana Kuala Lumpur dah shift menjadi satu tempat yang saya rasa bila saya pergi melawat satu pagi di Kuala Lumpur, Masjid Jamek-nya berubah, jalan tolnya berubah, cukup indah. Tidakkah kita bimbang apabila berlaku sebaliknya? Okey. Sebab itu saya katakan tadi, walaupun telah diisytihar sebagai wilayah bebas berniaga, tetapi para peniaga yang ingin berniaga dalam wilayah persekutuan mengikut di bawah skim ataupun saranan ini, mereka masih lagi perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PBT. Mereka masih lagi perlu memohon lesen sementara, yang lesen ini saya rasa dia percuma. Dan jenis-jenis makanan, kalau kita lihat syaratnya pula, ada jenis-jenis barang yang boleh diniagakan. Tak boleh buka meja, boleh take away sahaja. Dan dari segi kebersihan tadi, concern dia ialah kalau kita nak berniaga makanan ni kena dapatkan suntikan typhoid. Itu pun masih ada lagi di dalam syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan lesen bagi berniaga di kawasan wilayah bebas niaga. Dan saya kira sudah tentu apabila lesen ini ditetapkan untuk diberi kepada mereka yang ingin berniaga, kawasan-kawasan itu sudah tentu diatur dengan begitu baik sekali lah. Cuma kita berharap jika benda ini sebenarnya dia sementara lah, 6 bulan untuk fasa pertama ini. Tetapi kalau ingin diteruskan kemudian, saya kira Kementerian Wilayah Persekutuan sudah merancang bagaimana cara-cara. Memang ada tapak khusus ataupun bebas di mana sahaja mereka boleh memilih tapak untuk mendirikan kemah? Setakat ini saya sangat baik daripada kita. Yalah, kerajaan kena keluarkan wang yang banyak untuk beri macam-macam kepada rakyat. Tadi bila rakyat ada inisiatif, ada cara, ada semangat sendiri untuk cari wang ini, dan dia nak buat sendiri, memudahkan kerja masyarakat itu, memudahkan kerja komuniti untuk berniaga, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat baik. Kerana itu salah satu cabang rezeki yang memang senang. Jadi kalau kita nak sebutkan tentang masa depannya dan bagaimana susun atur di kawasan-kawasan mana yang sesuai, itu memang saya rasa telah ditetapkan. Janganlah bila kita disebut wilayah bebas berniaga, kita nak berniaga di tengah jalan pula, tak kena. Kita nak berniaga dekat corner, tutup trafik punya view pun tak boleh kan. Jadi janganlah salah gunakan terma wilayah bebas berniaga ni untuk kita ataupun untuk orang ramai, khususnya komuniti. Pacak je. Menteri kata boleh sebab wilayah bebas berniaga, tapi sebenarnya ada aturan-aturan ditetapkan supaya kita masih lagi mengekalkan disiplin dan kawasan-kawasan yang selamat untuk perniagaan ini berjalan. Dalam tempoh 2 minggu ni, bagaimana sebenarnya perkembangan dia? Sekarang kita melihat macam Ridwan katakan tadi, Masjid Jamek, dan sekarang kita cerita mengenai Kuala Lumpur. Bagaimana dengan wilayah persekutuan yang lain? Wilayah persekutuan yang lain saya rasa ada Labuan dan kita ada Putrajaya. Di Putrajaya pun sudah disambut. Kalau saya nak sebut inisiatif ini, kalau dapat dipanjangkanlah, sebab PBT ini, pihak berkuasa tempatan ini, di negeri-negeri lain dan wilayah persekutuan dia berbeza. Kalau perkara sama dapat disambut oleh PBT di seluruh negara, bagi lesen percuma, benarkan rakyat berniaga. Kita tak nak tengok lagi di media sosial ini ada yang kena tarik sebab apa tak ada lesen berniaga, ada yang mengamuk, terbalikkan meja makanan dengan kita bila orang dalam keadaan susah ni, dia berniaga ni satu rahmat untuk dia. Betul. Dia dapat tempat untuk berniaga ni satu benda yang cukup besar untuk dia. Jadi harapan penggerak komuniti negara, harapan kami yang banyak turun ke padang dan banyak dengar permasalahan komuniti inilah untuk mempermudahkan syarat-syarat berniaga kepada mereka yang nak berniaga. Tapi pada masa yang sama, penguatkuasaan itu penting untuk dilakukan supaya tidak diambil kesempatan. Dari segi kekerapan penguatkuasaan pula bagaimana? Ini sebenarnya tergantung kepada setiap PBT sendiri. Penguatkuasaan ini sebenarnya sebab apabila kebanyakan PBT, sebab PBT ni kawasannya besar untuk dijaga. Kebanyakan mereka, saya rasa kalau saya tak silap melalui pengalaman saya, mereka bertindak mengikut aduan. Jika ada aduan, mereka akan bertindak. Begitulah, itu kekerapan dia berdasarkan aduan, dan mungkin mereka ada jadual untuk mereka buat rondaan dan ambil tindakan dan kemudiannya sita dan sebagainya lah kepada peniaga-peniaga yang tepi jalan ataupun penjaja-penjaja ini. Jadi tidak ada arahan spesifik daripada kementerian penguatkuasaan yang bagaimana, tidak ada?
Maksudnya yang saya maklum belum saya dengar lagi lah. Cuma kalau boleh lah ya kita gunakan undang-undang satu, yang kedua peri kemanusiaan dan belas ihsan dalam keadaan kita sekarang ini. Betul. Yang agak susah ini, kalau boleh kita galakkan orang ramai untuk berniaga. Tanggungjawab peniaga itu sendiri sebenarnya untuk mematuhi segala peraturan dan khususnya SOP sewaktu COVID-19. Betul. Saya sangat setujulah bila kerajaan nak beri kelonggaran sikit, contoh di wilayah persekutuan ini dan juga di Putrajaya ini, jangan ambil kesempatan di atas peluang yang diberikan. Contoh-contoh kesempatan ini, sewakan lesen atas orang lain, jual lesen, pohon 5-6 lesen atas nama dia, anak, isteri dan sebagainya, dengan niat bukan untuk berniaga tapi dengan niat untuk dapatkan wang mudah untuk jual pula lesen ataupun sewakan lesen pada orang lain. Benda yang percuma ni, dia sewakan kepada orang lain dengan alasan bila penguatkuasa datang nanti, ini pekerja saya. Tapi dalam saya ingat, saya dah ternampak syarat dalam PBT di DBKL khususnya, tak dibenarkan. You owner kedai, you kena duduk di situ dan you kena jalankan perniagaan itu. Dan pematuhan SOP ini sudah tentulah sangat penting. Kita tak nak menjadi satu sebab kerajaan nak bantu rakyat jana ekonomi sendiri, tapi dia menjadi satu sebab lain untuk kita tak nak lihat pula peningkatan kes-kes COVID-19 positif di wilayah persekutuan pula lepas ini. Jadi itu sangat penting, mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Baik, bila kita nak berniaga ni mesti kena ada ilmu. Dia tak boleh terjun macam tu je. Bagaimana PKN ada program yang dirangka untuk membantu warga wilayah persekutuan? PKN, Penggerak Komuniti Negara ini sebenarnya kita, seperti yang saya sebutkan tadi, teras kita ialah kebajikan dan kepedulian. Cuma kekangan kita, kalau kita nak sebut, kita punya program yang telah kita jalankan seluruh negara tadi, kalau saya sebut di wilayah persekutuan saja, kita dah hampir 800 program. Oh, okey. Program kita berbentuk bantuan makanan. Kita ada bantuan perubatan dengan kita punya sukarelawan yang ada latar belakang latar belakang perubatan. Kita di Kelantan contohnya, di sana kita buat bantuan untuk baik pulih rumah. Ya, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita dah atur tapi kita tak dapat jalankan kerana PKP. Kita juga mahu lepas ini masuk ke dalam bidang bantuan untuk memberi latihan mereka, reskilling dan upskilling. Sebab kita banyak bekerjasama dengan yayasan lain, kita banyak bekerjasama dengan NGO lain, dan ada juga IPT yang ada program-program kebajikan yang mereka nak bekerjasama dengan Penggerak Komuniti Negara. Tapi kita sekarang ini terpaksa hold dulu sebab kekangan SOP kerana PKP dan PKPB lah. Jadi kalau dalam perancangan kita termasuklah juga latihan untuk mereka berniaga, bagaimana untuk mereka berniaga, bagaimana mereka memasarkan perniagaan mereka. Itu terdapat dalam perancangan kami selepas ini. Setiap lokasi, setiap negeri ataupun mungkin secara helikopter view-nya, setiap negara itu mempunyai cara tersendiri untuk masyarakat dia, membantu masyarakat untuk menggerakkan ekonomi dari bawahan. Jadi perbezaan itu dilihat mesti diambil kira dari segi pengurusan risiko, risk management. Jadi apabila memilih wilayah bebas berniaga, pasti ada penilaian risiko telah pun dilakukan. Terutamanya apabila ia melibatkan aktiviti fizikal begini, risiko dari segi jangkitan kesihatan COVID-19 itu pastinya memang diambil kira, dan juga risiko dari segi untung rugi juga perlu diambil kira. Jadi bagaimana Tuan melihat perbezaan cara setiap negara melakukan melakukan gerak kerja untuk memulihkan ekonomi rakyat ini dan risiko yang akan diambil? Saya kira Malaysia ini antara negara yang bertuah kerana kita mempunyai kepimpinan yang betul-betul cakna, yang betul-betul peduli, dan kita pernah satu masa itu mencatatkan penurunan kepada kes COVID-19 yang sangat baik sebelum gelombang kedua dan ketiga berlangsung. Pernah kosong. Dan sekarang ini kita di tahap kes baru ni 1000 kes sehari dan sebagainya. Cuma saya difahamkan setiap pagi akan ada persidangan di antara di Majlis Keselamatan Negara di antara Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kluster-kluster yang terlibat. Sini hari-hari, setiap hari mereka berbincang tentang cara bagaimana, tentang situasi semasa dan cara bagaimana mereka menetapkan satu-satu perkara itu. Contoh, kalau diletakkan hari ini PKPB sampai 6 Disember nanti, mungkin untuk dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan bukanlah keputusan politik tetapi keputusan mereka yang pakar di dalam bidang masing-masing. Dan ini kerjasama daripada frontliners kita, bukan saja pegawai-pegawai kesihatan tetapi anggota PDRM yang saya nampak. Betul-betul kita boleh nampak mereka betul-betul melakukan rondaan. Dan juga Angkatan Tentera Malaysia, mereka melakukan rondaan sehinggakan mereka yang takut untuk melanggar SOP itu dah makin lama makin kurang. Jadi kalau kita dapat
teruskan kekalkan disiplin di kalangan warga dan juga kepedulian di kalangan pemerintah. Perkara ini saya rasa sekejap saja insya-Allah kita boleh lakukannya sebab kita pernah lakukannya dulu. Cuma ada sedikit kesilapan sewaktu pilihan raya di Sabah yang mengakibatkan seluruh negara kembali ke gelombang baru. Tapi insya-Allah terkawal alhamdulillah setakat hari ini. Dan berita baik yang kita dengar daripada Belanjawan 2021 itu vaksin. Malaysia antara negara pertama yang akan menerima vaksin itu dan sudah tentu dia akan diberikan kepada frontliners dan kemudian golongan yang berisiko tinggi. Seperti warga emas dan orang yang berpenyakit sebagainya. Jadi alhamdulillah setakat ini saya rasa terkawal dan perlu terus dikawal. Betul. Wajib dikawal. Kita melihat sekarang ini kita nak ke arah pendigitalan. Dalam kita berniaga juga kita nak menggunakan segala-galanya dalam talian sekarang ini. Bagaimana sebenarnya kementerian ataupun wilayah persekutuan ini nak mempersiapsediakan mereka yang telah pun berniaga ini, yang bebas berniaga untuk pindah ke arah digital? Ini adalah effort yang saya rasa perlukan kerjasama banyak pihak. Digital ekonomi ataupun e-ekonomi adalah satu perkara yang mungkin kedengaran baru. Tetapi kalau di luar negara, contoh saya banyak ke luar negara, saya suka pergi negara tempat yang ramai warga biasanya berniaga tapi dengan teknologi. Kalau kita pergi ke China lah sebelum ni kan, saya 2-3 bulan sekali akan pergi sebab kita nak tengok barang baru. WeChat Pay. Jual buah pun pakai WeChat Pay, pakai WeChat Pay. I mean, kalau kita selagi tak nampak duit fizikal tu, kita tak berani nak jual kan. Tapi pada mereka sana itu adalah perkara biasa. Jadi untuk merakyatkan teknologi, e-teknologi ini dan bagi orang percaya kepada teknologi, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab dengan teknologi, dengan data yang ada, sebenarnya perniagaan ini boleh berkembang dengan cukup bagus dan cukup hebat. Cuma political will di peringkat kerajaan, di peringkat kementerian untuk menambahkan peruntukan bagi sistem e-ekonomi ini dan kesediaan penerimaan oleh peniaga-peniaga ini sangat penting. Kalau kerajaan bagi peruntukan besar tapi mereka ni tak ada hati nak terima, masih lagi nak berniaga secara konvensional, jadi kita akan ada masalah itulah. Katakanlah selepas daripada inisiatif ini yang dilancarkan mungkin sehingga Syawal tahun hadapan, katakanlah setiap apa yang kita lakukan ini berjaya menghasilkan usahawan-usahawan baru dengan pematuhan SOP ataupun segala undang-undang yang tepat bagi mereka, ada kemungkinan atau tidak ia akan dilanjutkan dengan penambahbaikan kemudahan daripada pihak kementerian khususnya. Ya, saya rasa benda yang baik kita kena teruskan. Sebenarnya ini bagus untuk sebagai satu platform untuk kita melihat keupayaan kita mengawal peniaga, keupayaan kita mengawal kebersihan dan keupayaan dan masa-masa yang macam you cakap tadi, keuntungan kepada peniaga tu. Kalau dia berniaga dia rugi pun dia tak nak berniaga lagi kan. Jadi kalau perkara ini bagus, saya kira kerajaan mungkin kita boleh cadangkan dari segi dari pihak NGO, cadangkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi contohnya untuk take up program yang telah berjalan ini dan beri penambahbaikan tentang bagaimana untuk menyeragamkan dan sebagainya, meletakkan mungkin di satu-satu lokasi. Sebab masalah kita ialah apabila dialihkan peniaga ini kepada satu lokasi baru yang dialihkan tu tak strategik. Akhirnya peniaga ini akan keluar dan berniaga balik di tempat asal yang lebih strategik dan lebih banyak peniaga. Kerana itulah di tempat strategik itu harus mungkin daripada kemah yang kita bina, kemah yang boleh pacak buka macam tu, harus dibina kemah secara fizikal yang secara fix di situ. Mungkin itu yang dapat saya lihat. Mungkin walaupun dia tak besar, mungkin sekecil itu mereka perlukan begitulah mungkin. Mungkinlah untuk penambahbaikan. Cuma contoh saya baru pulang saya baru turun ke Wangsa Maju. Ada peniaga-peniaga di Danau Kota Uptown Wangsa Maju contohnya. Mereka dipindahkan daripada kawasan asal ke kawasan baru. Dan kawasan baru itu infrastrukturnya belum begitu lengkap. Bila kita pergi malam tengok lecak dan sebagainya. Jadi benda ini akan mematahkan semangat dan akan membuat peniaga-peniaga ini merasa bahawa mereka ini tidak dihargai, nak ubah kerana pembangunan, mereka setuju dan mereka diubah di tempat yang belum bersedia untuk menerima kehadiran pengunjung dan peniaga. Jadi ini salah satu faktor penting. Jangan asal buat saja. Kena buat berdasarkan perkara yang betul-betul perlu dilakukan supaya kita punya niat untuk membantu peniaga itu, untuk mereka menaikkan ekonomi diri dan keluarga dan akhirnya negara, itu dapat berlaku betul. Jangan melepaskan batuk di tangga. Sebab kalau tidak, mereka akan patah balik ke tempat lama dan kita akan ada masalah penguasaan nanti. Betul. Jadi selepas ni, macam kata Ridwan, kalaulah disambung hingga ke selepas Syawal nanti, bagaimana PKN program selepas ini? Bagaimana untuk membantu mereka pula? Kita dah bagi pancing ni. Kita berstrategi sebenarnya. PKN ini kita akan terus fokus kepada apa yang diperlukan oleh komuniti pada satu-satu masa. Kalau pada waktu itu ditakdirkan mereka memerlukan banyak lagi bantuan dari segi latihan perniagaan, dari segi sourcing produk dan sebagainya, kita bersedia sebab kita banyak syarikat-syarikat dan juga agensi-agensi termasuk IPT nak bekerjasama dengan kita sebab alhamdulillah setakat ini hubungan PKN dengan komuniti ini agak baik. Kita pergi ke
komuniti, turun ke bawah, jumpa persatuan-persatuan penduduk. Jadi input kita dapat tu first hand information. Tidak melalui tapisan dan sebagainya. Kerana saya melihat inisiatif ini dia akan memberikan satu gambaran masa hadapan negara kita akan popular dengan street food, tetapi street food yang begitu berstruktur dari segi pengurusannya. Mungkin kita akan setanding dengan Thailand, Vietnam yang sangat-sangat popular dengan street food, dan kita akan kembali kepada budaya itu. Kerana kita punya makanan yang sangat banyak dan sangat-sangat sedap. Dan apabila dijual secara street food, dia akan lebih murah lah. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kuncinya murah. Tak payah bayar sewa. Yang penting dia dapat menjana ekonomi lah. Bila sektor pelancongan dibuka semula, itu menjadi satu tarikan baru. Baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Nur Hizwat Ahmad, Pengerusi Penggerak Komiti Negara Wilayah Persekutuan, kerana sudi bersama dengan kami dalam Sahabat Pagi Malaysia hari ini. Baiklah, kita akan ke cerita pagi. Rakan kita di Sarawak telah pun bersedia. Kita terus saja ke Sarawak. Terima kasih rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton ketika ini. Pagi ini, Cerita Pagi Sarawak, kami bersiaran dari Bandar Sibu Sarawak, dan seperti yang kita semua ketahui, petugas barisan hadapan di seluruh negara kini sedang berjuang dengan melawan pandemik COVID-19. Namun, berbeza pula di Bandar Sibu ini yang kini sedang dikategorikan sebagai zon hijau untuk COVID-19. Tetapi, statistik terbaru menunjukkan wabak rabies pula yang statistiknya meningkat tinggi di seluruh Bandar Sibu ini. Dan pagi ini kami bersama dengan Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Negeri Sarawak, Dr. Anwar Pai, untuk berkongsi mengenai kes rabies yang sedang meningkat naik di Bandar Sibu ini. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Doktor. Terima kasih. Doktor, setakat ini apa statistik terbaru yang diperolehi oleh pihak kementerian mengenai kes rabies di Bandar Sibu ini? Pertama, saya nak berkongsi statistik mengenai kematian. Di Sibu, kita telah ada 3 kematian disebabkan oleh penyakit rabies. Yang kedua, kita telah menangkap lebih daripada 1,800 anjing-anjing liar. Tetapi yang penting ialah apabila kita menghantar sampel anjing-anjing liar ini, di mana sebanyak 104 sampel kita hantar untuk uji kaji rabies, di mana terdapat 50 daripada sampel tersebut positif rabies. Maksudnya 50% daripada sampel tersebut adalah mempunyai positif mengenai rabies. Ini yang amat menakutkan. Yang ketiga, statistik yang hendak saya kongsi ialah mengenai kadar gigitan anjing di Sibu terlalu tinggi, di mana terdapat 1,213 kes gigitan anjing. Perlu diingat, tanpa gigitan anjing, seseorang itu tidak akan mendapat rabies. Jadi Doktor, setakat ini apa antara program dan langkah-langkah yang sedang dijalankan untuk mengekang penularan wabak rabies di Sibu ini? Kawalan rabies adalah di bawah Jawatankuasa Bencana Bahagian Sibu, di mana kita telah mengadakan banyak program. Pertama, kita telah mengadakan vaksinasi untuk anjing-anjing, di mana orang ramai boleh ke Jabatan Veterina untuk mendapat vaksinasi untuk anjing mereka, dan juga kita mengadakan kempen di tempat-tempat di mana wabak tersebut didapati banyak. Selain daripada itu, yang paling penting kita mewujudkan kesedaran, iaitu mengenai mengetahui orang ramai bahawa betapa pentingnya mengelak gigitan anjing, dan kalau digigit mesti dicuci dengan air selama 15 minit supaya dapat menghilang dan terus dibawa ke hospital untuk mendapat vaksinasi. Jadi Doktor, bagi pendapat Doktor sendiri, bagaimana penerimaan orang ramai dan kesedaran orang ramai mengenai bahaya rabies di sini? Saya tidak berapa puas hati mengenai kesedaran ini, disebab itulah kita melihat gigitan masih banyak, dan kes-kes kematian ini disebabkan mereka gagal untuk ke hospital secepat mungkin. Misalnya kes yang ketiga tidak pernah ke hospital untuk mendapat rawatan selepas digigit anjing. Sebab itulah kesedaran ini harus dipertingkatkan oleh pihak berwajib dan juga oleh Jawatankuasa Bencana Bahagian Sibu. Terima kasih atas penerangan ringkas ini, Doktor. Sekian sahaja perkongsian kami mengenai statistik rabies yang sedang melanda Bandar Sibu sekarang ini. Sekian sahaja laporan Cerita Pagi Sarawak dari Bandar Sibu hari ini. Kembali bersama rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.
Ya, Alhamdulillah. Lebih kurang dalam 27 minit lagi kami akan bersama dengan anda melalui saluran BEST, saluran berita RTM 123 apapun. Mungkin ada penonton yang sedang menyaksikan TV1 dan hari ini tidak disiarkan Parlimen kerana ditangguhkan kerana terdapat amaran kebakaran. Ya, itu yang berlaku sekarang. Apapun, kita nak teruskan perbincangan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk slot yang terakhir ini seperti biasa tetap akan ada elemen-elemen nasihat anda apabila berlakunya pandemik COVID-19, dan hari ini kita akan memperincikan bagaimana aktiviti fizikal yang boleh dilakukan dan harus dilakukan ketika pandemik COVID-19. Ya, betul. Jadi bersama dengan kita di studio, daripada tadi senyum je. Dia nervous daripada tadi. Sabar Datuk, sabar. Ialah Dr. Nur Nazlina Muhammad Hanifah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perancangan KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah. Bila kita nak bercerita tentang COVID-19 dan sukan ini, sebenarnya sudah setahun, hampir setahun kita berbincang. Kita pernah buat demo macam mana untuk buat exercise di rumah dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia, SOP-SOP yang perlu dipatuhi. Mungkin secara gambaran awalnya lah, melihat kepada perkembangan COVID-19 di Malaysia ini dan juga orang sudah pun mula aktif di taman-taman, ada yang berjoging, berbasikal dan sebagainya pun begitu, masih ada lagi yang keliru. Kalau saya berada di taman awam itu berjoging, ada masih lagi memakai pelitup muka. Adakah wajib ke ataupun keperluan untuk memakai pelitup muka kerana mereka rasa takut? Okey. Macam mana? Sebab memang kita daripada Kementerian Kesihatan semua menasihatkanlah untuk pakai pelitup muka, mask. Tapi sebenarnya kalau kita berjoging ataupun berbasikal ataupun kita melakukan aktiviti yang intensitas dia tinggi, so kita nak bernafas kan. So kita boleh buka pelitup muka, tetapi tetap penjarakan sosial tu harus dijaga walaupun kita bersama dengan kawan-kawan. Contohnya kita plan nak pergi jogging kan. So kita kena pastikan bahawa jarak antara setiap kawan tu sekurang-kurangnya 1 meter. Sama seperti berbasikal. Tak ada, jangan satu kumpulan tu berbasikal ramai-ramai. Macam tu. Dan kalau balik, kita kena amalkan SOP. Kita kena, kalau balik ke rumah, kita kena cuci tangan, kita kena pastikan kita mandi. Okey, so itu caranya. Bukan hanya sekadar menutup muka pakai mask lah. Kalau kita lihat kepada kajian, aktiviti fizikal ini boleh meningkatkan kualiti hidup. Tapi orang tidak tahu aktiviti fizikal itu apa sebenarnya. Bagi mereka, aktiviti fizikal ni kena pergi gym, angkat berat, kena berpeluh, satu baldi. Itu aktiviti fizikal. Definisi aktiviti fizikal tu? Definisi daripada aktiviti fizikal tu actually apa-apa yang melibatkan pergerakan. Tak semestinya kita pergi ke gym baru kita bersenam. Tapi sebaliknya, dia ada macam aktiviti fizikal, dia boleh digolongkan daripada aktiviti fizikal intensitas rendah, sederhana dengan tinggi. So contohnya, kalau suri rumah yang memasak ataupun diorang mop, menyapu lantai, itu pun kita dah anggap sebagai aktiviti fizikal. Maksudnya dia bergerak, dia sentiasa macam aktif. So contohnya kalau orang tua dia lakukan macam dia menanam pokok bunga, itu pun kita boleh anggap sebagai aktiviti fizikal. Tapi itu yang macam considered sederhana. Tapi kalau misalnya yang tinggi, contohnya main futsal ataupun yang betul lah yang pergi ke gym, yang berlari atas treadmill, itu jenis yang aktiviti, dia beraktiviti fizikal tapi yang jenis tinggi intensitasnya. Adakah apabila kita memilih aktiviti fizikal ini, faktor-faktor dalam memilih aktiviti terhadap seseorang itu pula bagaimana? Contohnya kalau saya mempunyai BMI normal 23 dan berbanding dengan kawan saya mempunyai BMI mungkin 27 ataupun 28. Adakah aktiviti fizikal itu harus dilakukan berbeza mengikut BMI berat ataupun bagaimana? Setiap aktiviti fizikal yang kita nak lakukan, dia seharusnya berbeza, tapi ikut kemampuan. Contohnya, kalau kita baru pertama kali nak bersenam, selama ni tak pernah bersenam, tak pernah aktif, tapi tiba-tiba kita terus pergi hiking kat gunung tinggi ke, itu nanti membahayakan sebab jantung kita dia tak pernah pun membuat aktiviti fizikal yang tinggi yang boleh pam jantung darah tu banyak. So yang kita nak buat tu adalah bergantung kepada kemampuan diri sendiri. So kita mula dengan yang boleh kita buat. Contohnya kalau orang yang BMI yang tinggi, mungkin dia tak payah terus start tu dia jogging 10 km, tapi dia boleh berjalan dulu, maybe 2 km, kemudian dia cuba lari 500 meter, cuba berlari perlahan dulu. Lepas tu baru dia makin hari dia boleh menambahkanlah mengikut kemampuan diri. Sama juga mengikut umur. Kita tak bolehlah
bawa budak kecil atau baby, kita nak bawa pergi hiking, ada yang kendong anak tu kan, itu bahaya. So kalau boleh kita nak exercise ni untuk kebaikan diri sendiri, tapi bukan untuk membahayakan ataupun memudaratkan dirilah dan orang lain. Yes. Bagaimana kalau dengan ibu yang sedang mengandung? Okey, ibu mengandung selalunya perempuan dia ada persepsi ataupun mitos. Dia anggap kalau saya mengandung saya boleh makan banyak dan saya tak perlu beraktiviti fizikal. Itu sebenarnya mitos. Sepatutnya kita nak, walaupun dia adalah ibu mengandung. Okey, ini khususlah bagi ibu mengandung yang memang tak ada sebarang masalah atau komplikasi. Lain kalau memang ibu mengandung yang memang pernah ada sejarah pendarahan ke, itu dia perlu hati-hati. Mungkin doktor dah sarankan untuk dia tidak boleh melakukan aktiviti fizikal. Tapi kalau bagi wanita mengandung yang normal, yang tak ada apa-apa komplikasi sewaktu mengandung dan dia mampu untuk at least sekurang-kurangnya berjalan dalam rumah. Sekarang kan tengah PKP, dia tak boleh nak keluar pergi jogging contohnya, sebab dia pun takutkan menjangkiti baby ataupun diri sendiri. So dia boleh still beraktiviti fizikal tapi di dalam rumah lah berjalan. Bercerita tentang mitos, banyak sebenarnya mitos-mitos tentang kesihatan dan juga aktiviti fizikal. Antara mitos yang agak popular adalah kita sering dengar mungkin kes yang kurang bernasib baik apabila sedang melakukan aktiviti fizikal, contohnya berlari, berbasikal, tiba-tiba terkena serangan jantung dan tiba kematian mengejut. Kita tak nak ulas perkara tersebut, tetapi yang menyebabkan mitos berlaku kepada orang yang tidak biasa, mereka merasakan mereka menjadikan perkara itu sebagai satu alasan, kalau aku exercise begini jadinya. Jadi bagaimana kita nak putuskan bahawa mitos itu sebenarnya tidak benar? Tanggungjawab kita sebenarnya untuk menjaga kesihatan. Betul. Saya rasa saya sangat setuju dengan pendapat tu. Sebab ada yang cakap kan kita pernah dengar banyak kali, contohnya pergi hiking lah. Dia pergi hiking tahu-tahu kena serangan sakit jantung. Okey, so yang maksudnya kat sini, dan tak bolehlah kita contohnya lah kalau memang BMI tinggi. So apa yang kita nak buat sebenarnya dengan beraktiviti fizikal, kita nak sihat. So cara untuk salah satu sihat memang kita nak exercise, kita nak bersenam. So kita tak boleh just sebab ada orang pernah meninggal kena serangan sakit jantung. So saya tak nak bersenam lah macam tu. Sebenarnya kalau dia tak bersenam pun dia boleh dapat sakit jantung. Betul tak? So buat atau tak buat, yang penting adalah buat dengan cara yang betul, dengan cara yang selamat, yang tidak akan membahayakan diri sendiri. Sebab tu kalau boleh, contohnya memang berat badan kalau berlebihan, mungkin dia boleh mendapatkan nasihat doktor ke, apa yang dia boleh start dulu. Dengan apa exercise contohnya dia boleh buat. Mungkin dia ada memang masalah lutut, sebab maybe dah ada masalah berat badan, memang sakit lutut, mungkin dia tak boleh nak buat skipping, tapi mungkin dia dah boleh nak belajar dengan naik turun tangga ke, buat sesuatu yang dia mampu dulu. Baik. Okay. Bila kita semakin meningkat usia, bila kita bercakap mengenai kecerdasan otak ni, ada orang yang kalau duduk di rumah saja, duduk diam-diam, bercakap nanti lama-lama ni nyanyuk ni, orang cakap sebab otak tu tidak berfungsi. Betul. Tapi bila orang kata otak tidak fungsi, kena belajar. Itu selalu mak bapak kita cakap lah, kena belajar supaya otak kita bergerak. Tapi sebenarnya bila kita melakukan aktiviti fizikal juga, otak kita tu bergerak. Bagaimana doktor nak menjelaskan perkara ini? Dia macam ni, bila kita beraktiviti fizikal ataupun bersenam lah dengan kata lain, dia bersenam ni dia menyebabkan kita punya jantung ni dia mengepam darah, betul tak? So darah tu dia akan hantar ke seluruh badan, termasuklah ke otak kita. So sebenarnya bila otak tu dapat darah, automatik dia akan, apa orang kata, dia lebih berfungsi dengan lebih baik lah. Sebab tu kalau tahu tak, kalau bersenam, kita automatik kita akan ada kualiti tidur yang lebih baik. Betul. Kita akan lebih aktif dan kita akan macam mana hilang segala kemurungan, kita stres-stres bekerja kan. Lepas bersenam je kita dah ada good mood, sebab dia merembeskan hormon, sebenarnya hormon adrenalin yang sebenarnya dia bawa mood yang baik kepada kita. Sebab tu lepas sesuatu senaman kita rasa okey, dah hilang dah semua stres seharian tu. Sebab tu kalau awak tag saya pukul 10.30 saya takkan reply. Tahu Tahu. Saya akan tidur nyenyak. Saya memang physically saya memang aktif. 10.30 dah tidur. Okey, cerita pasal lagi bersenam, okey. Ada orang yang kita normal, alhamdulillah kita sihat. Cuma ada juga yang
memang sudah pun didiagnos dengan sakit, contohnya sakit jantung atau apa sahaja sakit, dan mereka ada limitasi dalam melakukan pelbagai senaman. Jadi apabila ada limitasi tersebut, bagaimana mereka boleh dapatkan nasihat ataupun tahu exercise apa yang sesuai untuk mereka. Contohnya, pesakit jantung ada 2 kategori pula. Pesakit jantung yang boleh hidup secara normal, pesakit jantung yang yang perlu bergantung kepada ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi perbezaan terhadap aktiviti fizikal setiap kategori manusia ini berbeza. Jadi macam mana mereka nak tahu? Okey, sekarang ni kita hidup kat dunia IT. Lagi-lagi saya rasa sejak kita dah masuk musim PKP ni, semua benda di hujung jari. Kita dah, sebenarnya semua maklumat kita boleh dapatkan online. Tapi kena pastikan apa maklumat kita dapat tu adalah yang betul lah, fakta. Jangan kita percaya semua benda yang kita tengok. So selalunya bila seseorang tu ada penyakit, dia mesti dah ada berjumpa dengan doktor lah. Terutama kalau doktor jantung ataupun doktor yang diabetik. Sebab penyakit diabetes ni pun bahaya kalau dia nak bersenam sesuka hati, sebab dia boleh hypo, dia boleh kurang gula tiba-tiba, so boleh menyebabkan dia pengsan. So apa yang selalunya doktor akan buat bila dah didiagnos dengan penyakit, doktor bukan sahaja akan memberikan ubat, tapi dia akan memberikan keterangan cara untuk menjaga makanan untuk penyakit dia. Contohnya kalau dia memang ada penyakit kencing manis, dan apa senaman yang sesuai untuk dia lakukan. Tapi sebagai info tambahan, kita selalu bolehlah Google, boleh carilah di laman web. Saya rasa banyak. Even Kementerian Kesihatan Malaysia pun selalu di Facebook kita selalu kita ada nasihatkan macam mana tips-tips yang kita beri. Begitulah. Bila orang melakukan aktiviti fizikal, kalau macam lelaki dia fikir badan nak cantik, kalau perempuan fikir nak kurus. Itu macam salah satu matlamat utama apabila orang melakukan aktiviti fizikal. Tapi mereka kadang-kadang terlupa bahawa bila melakukan aktiviti fizikal ini, sistem imunisasi mereka juga akan meningkat, antibody diorang akan meningkat. Mungkin doktor boleh terangkan kepada mereka di luar sana, bukan sekadar badan yang cantik, tapi itu yang paling penting sebenarnya. Okey, sebab betul, sangat setuju. Tapi biasalah, kita manusia kot. So, apa yang kita buat tu sebenarnya bersenam atau beraktiviti fizikal ni dia mempunyai banyak kebaikan. Bukan untuk imunisasi badan sahaja, tetapi macam saya cakap tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tapi betul, salah satu dia boleh bukan menguruskan, tetapi dia bawa kita kepada berat badan yang normal selalunya. Selain itu dia boleh macam mana dia meningkatkan kecergasan aktiviti fizikal kita. So pasal imunisasi, sebenarnya bila kita, macam tadi saya terangkan, bila kita bersenam, dia sebenarnya dia pam darah tu lagi banyak ke seluruh badan, termasuk ke semua organ-organ dalam badan. So sebab tu dengan secara tidak langsung dia sebenarnya menambahkan imunisasi badan kita. Tak adalah kita duduk dan menyebabkan, kan bila kita duduk sahaja pun kadang-kadang kita dah start sakit belakang, benda-benda macam tu. Sebab tu is a proses lah, maksudnya daripada kepala ke hujung kaki semua bersenam boleh membantu. Ya, dan ia mengambil masa, dan pastinya untuk menukar sesuatu perkara itu menjadi satu tabiat, sekurang-kurangnya mengambil masa 21 hari. Itu yang telah dilakukan oleh satu kajian lah. Cuma untuk menukar tabiat kepada 21 hari, ada orang tak sabar. Dia terus nak exercise saja, okey aku nak kurus. Terus juga produk apa-apa saja. Jadi untuk kita tukar persepsi masyarakat bahawa kesihatan itu perlu dijaga apabila kita melakukannya secara konsistensi. Kadang-kadang ia bukan hasil dalam masa 3 bulan, tetapi kadang-kadang ia masa setahun. Tetapi gaya hidup itu yang perlu kita terapkan. Macam mana kita nak matikan pandangan orang? Janganlah, bukan nak kata jangan percaya, tetapi bergantung pada diri sendiri dahulu. Gunakan cara natural yang mana Kementerian Kesihatan sarankan. Okey, sebab tu kita come back balik. Apa tujuan kita sebenarnya bersenam? Adakah semata-mata untuk fizikal? Saya nak kurus, saya nak nampak cantik. Kalau betul itulah matlamat dia, betul 21 hari mungkin dia dah boleh dapat. Tapi apa yang penting sebenarnya adalah kita nak mendapatkan sepanjang hidup kita sesuatu yang kita boleh buat. Contohnya termasuk senaman. Saya tak boleh, mungkin saya boleh bersenam 21 hari, saya jogging 10 km. Tapi boleh tak saya buat sepanjang hidup saya? Mesti kita pun akan bosan. Sebab tu kita try untuk tukar-tukar. Contohnya minggu ni saya nak berlari, esok saya cari kawan untuk berbasikal, ada hari saya nak pergi hiking. Kita bertukar, kita cari benda baru supaya kita boleh teruskan benda tu, kita boleh lakukan sepanjang umur kita. And sebenarnya ini cakap pasal individu. Sebenarnya contohnya mak-mak yang dah ada anak kan. So dia boleh ajak anak-anak dia sekali, so
dari situ tu sebenarnya kita nak terapkan kat sini. Sebenarnya daripada umur kecil, sebenarnya kita dah kena nasihatkan diorang untuk menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup aktif. Bukan dengan makan ubat. Makan ubat boleh, saya beli hari ni, saya beli lagi minggu depan, tapi sampai bila nak tergantung kepada ubat. Satu, pembaziran duit. So even macam itu yang cakap, even macam clean, nak makan makanan sihat, ibu-ibu kat rumah tu kena start masak makanan sihat, sedar anak-anak pun dia daripada kecil kita bawa. Biar sepanjang hidup tu dia orang belajar untuk mengamalkan gaya hidup sihat ni dengan satu kata-kata saya nak kongsikan, we form habit, habit form future. Yes, true. Jadi apabila kita membuat satu habit ataupun tabiat yang jaga kebersihan makanan, gaya hidup yang aktif ini, sebenarnya itulah masa depan kita. Betul. Nak kurus ke nak cantik, dia bergantung kepada habit kita sekarang. Sekarang. Actually daripada kecil, kalau kita boleh terapkan daripada budak-budak, kita dah cakap. Kita asyik tergelak kat saya. Kongsi kata-kata ke apa? Ya, Ridwan. Tak adalah saja. Lepas tu dia macam kena kat saya kan. Sebab yelah saya pun jarang bersenam macam tu Kurangkan sikit minum air kok. Tengok. Baik, bila tadi macam doktor katakanlah posture badan. Sekarang ni kita banyak work from home, kerja daripada rumah. Tapi mereka lupa bahawa elemen ergonomik itu sangat penting. Betul. Macam mana tu doktor? Sebab kadang-kadang kalau kita dekat rumah ni berkain pelikat, berkain sarung tu buat kerja sambil baring kat laptop. Dan juga kadang-kadang kerusi dekat rumah tak se-ergonomik kerusi di pejabat. Betul. Okay, sebenarnya memang sejak awal tahun ni lah saya rasa ramai orang dah mula bekerja daripada rumah. So dan kerja rumah tu diorang pakai laptop atau komputer. And betul, kerusi selalunya kerusi yang jenis yang kayu tu. So kalau boleh kita nak menjaga postur tubuh, duduk tegak, jangan duduk yang bersandar. So kita boleh maybe letak sokongan, letak bantal kat belakang. Maybe dia membantu untuk menyokonglah tulang belakang kita. Lepas tu jangan duduk berterusan lebih daripada 2 jam. Tak semestinya depan komputer. Even kalau kita tengok televisyen, sepatutnya setiap 2 jam sekurang-kurangnya kita bangun, kita buat regangan ringan. Regangan ataupun kita boleh berjalan dalam rumah je. So itu antara cara yang kita boleh buat untuk ergonomik lah kat rumah. Tapi yang penting kena bergerak. Jangan duduk berterusan. Tidak boleh lebih daripada 2 jam. Dan kita bangun tu kita boleh bersenam tu lebih kurang 3 hingga 4 minit. Ada 2 tempat kemungkinan orang akan pergi. Pertama, beranda. Kedua, dapur dan peti yang cukup tertarik di situ. Sebelum saya sebut. Itu bercakap daripada pengalaman. Ada 2 tempat lah, sama ada kita nak tengok pemandangan luar. Yang kedua, hub kat peti. Dapur makanan. Anak wilayah pula bebas berniaga. Lagi banyak makanan kat dalam tu. Betul. So bukan berjalan tu pergi cari makanan lah. Kan? Tapi itulah terbaik kita buat regangan. Kadang-kadang bukan lapar tu, tapi rasa macam lidah nak nafsu. Betul. Macam mana tu? Kena minum air putih. Yes, sebenarnya sebelum kita makan, kalau kita nak tahu betul-betul kita lapar atau tidak, kita try minum air dulu. Air putih. Maybe kadang-kadang sebab kita kurang air, itu yang kita rasa macam nak makan. So kita minum air putih dulu. Kalau kita minum 2 gelas, kalau still rasa lapar, cuba minum kopi hitam. Lepas minum kopi hitam, kalau still lapar, memang betul lah kita lapar. Betul lapar. Selalunya lepas 3 gelas tu dah kenyang. Saya dah baca tips ni. Juga melalui Kementerian Kesihatan, katanya minum air putih dahulu, tengok selepas 10 minit. Kalau anda rasa lapar, betul lapar. Kalau anda tak lapar, itu nafsu. Betul. Jangan terus, sebab dia kadang-kadang betul. Ini apa yang saya baca lah. Kadang-kadang tanda yang kita ada rasa macam nafsu makan tu sebenarnya kita tak lapar, kita baru lepas habis makan. Itu sebab kurang air. Sebab tu kita kena minum air dulu. Okey, saya belajar sesuatu hari ini. Banyak 20 minit kita bincang ni, banyak sebenarnya kita kongsikan lah. Itu salah satu. Kena minum banyak air putih. Jadi mungkin doktor ada kata-kata akhir. Kita berhadapan dengan COVID-19 ini, banyak sebenarnya yang kita kongsikan. Kita dah tahu SOP yang kita perlu lakukan. Pakai pelitup muka kalau tak bersenam. Kalau bersenam, jangan pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal. Selain daripada itu, macam mana? Terutamanya apabila aktiviti fizikal dan juga senaman begini boleh dia nak stabilkan kesihatan mental kita. Okey, so betul, sebab dia penting untuk kesihatan mental. Kalau kita tak boleh keluar, sebenarnya bukan semua orang yang ada kesempatan lah untuk berkeluar
keluar sekarang, terutamanya yang dah berkeluarga. Sebab anak pun dah tak boleh nak hantar ke taska. So kebanyakan dia orang pun menjaga anak sendiri. So maybe kalau dulu dia boleh pergi keluar jogging, dia boleh keluar pergi hiking. Sekarang dah tak boleh. So apa yang kita nasihatkan adalah sebenarnya kat rumah pun kita tetap boleh hidup aktif. So contohnya ada saranan Kementerian Kesihatan menarik sebenarnya. So kita buat lita macam dalam rumah. Contohnya kalau kita ada tangga. So kita buat stesen-stesen. Contohnya kat tangga tu kita naik turun tangga. Lepas tu kalau kat meja kopi kita boleh buat push up. Kat dinding kita boleh buat wall squat. So kita macam tetapkan stesen-stesen tertentu. Depan TV kita boleh buat tambah dengan bebanan kecil lah yang boleh pegang. So kita boleh buat 10 set di setiap stesen dan setiap kita boleh buat 3 kali. Ni boleh dilakukan bersama dengan semua ahli keluarga. Dia boleh buat jadi macam competition. Siapa yang paling buat banyak dia lah menang. So selain so kita kena buka kod minda kita sekarang. Tak semestinya kalau saya nak hidup sihat, saya nak buat gaya hidup aktif, sepatutnya saya kena ke gym atau saya kena keluar. Sebaliknya, semua aktiviti fizikal ni boleh dilakukan di dalam rumah. Tambah dengan sekarang Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada buat live. Kita mempunyai pelbagai jenis senaman daripada semua jenis coach dan trainer pukul 11. So, still boleh ikut. Semua orang boleh ikut lah. So mereka okey, baik. Lepas ni kita akan cuba tips daripada doktor tadi tu. Menarik perbincangan kita pada kali ini. Doktor, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Nazlina Muhammad Hanifah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Banyak tips saya dapat. Sama. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kes penularan tempatan dilaporkan, iaitu 1 kes daripada kluster sungai. Pengajaran dan pembelajaran akan tetap diteruskan secara home based. Memastikan maklumat rasmi yang keluar daripada kerajaan itu keluar pada masa. Anda mensamakan kami daripada bala bencana, wabak penyakit. Di luar sana mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Rakyat maka kerajaan akan memperuntukkan 500 juta ringgit. Kerajaan sebelum ini telah melakukan pelaksanaan Akibat COVID-19 sudah mula rancak dan insya-Allah sekiranya tren ini berterusan. Kita pernah berjaya melandaikan lengkungan jangkitan COVID-19 sebelum ini. Meski kita berbeza pandangan, agama, bangsa mahupun ideologi, namun kita punya titik persamaan memerangi pandemik COVID-19. Satu berita gembira yang kita terima, persidangan di Parlimen kini disambung semula. Jadi kita harapkan yang terbaik sahaja di Parlimen dan apa yang penting di mana-mana sahaja anda berada, pastikan anda mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Ya, bercerita tentang SOP, kita masih lagi bercerita tentang SOP sukan tadi kan. Kita bercerita dengan Dr. Nur Nazlina tentang budaya dan juga tabiat hidup sihat ni sebenarnya. Mungkin orang rasa macam kalau nak hidup sihat ataupun dalam misi menguruskan badan, perlu makanan sihat. Makanan sihat perlu beli salad, makan salmon. Saya pernah menulis satu hantaran di Facebook. Saya kata kalau anda tak mampu untuk makan salad style orang putih, anda tukar sahaja makan kerabu. Kerana kerabu itu merupakan salad orang Melayu. Ulaman. Kalau anda tak mampu makan salmon, makan sahaja ikan-ikan yang ada di Malaysia. Ikan tongkol. Ikan tongkol isinya banyak. Betul. Semuanya tergantung kepada kita. Yang penting dalam hidangan kita itu mesti cukup karbonya, cukup seratnya dan juga cukup proteinnya, dan juga sentiasa amalkan apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu suku separuh. Betul. Suku karbohidrat, suku sayur dan juga separuhnya protein. Begitu. Yang penting kurangkan pengambilan makanan-makanan ringan. Orang kata jajan lah ni. Ya, jajan dan juga processed food. Keropok. Kerana itu yang sebenarnya yang mengandungi tingginya garam, bahan perasa, gula dan sebagainya di situ. Jadi kalau kita makan the real food, contohnya makan di kafe dan sebagainya, tetapi kita boleh memilih contohnya daripada antara sup dengan kari. Yang mana lebih sihat? Sup. Yes. Jadi apabila kita ada kesedaran begitu dan kefahaman tentang makanan,
kita sebenarnya meringkaskan hidup kita dan juga menjimatkan banyak masa dan juga wang kita untuk kita hidup sihat. Betul. Dan seperti mana yang kita katakan tadi, aktiviti fizikal bukan semata-mata untuk nampak cantik di luaran, tapi yang penting cantik dalaman. Dan bila kita bercakap mengenai cantik dalaman, hati pun kena baik. Senyum sentiasa. Ya, senyum sentiasa. Cuma hari ini saya ingin puji sekali lagi Syafiqah, anda cantik melepaskan rambut di belakang. Apapun, terima kasih banyak-banyak 3 jam bersama kami di dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya Ridwan dan saya Syafiqah Ishak. Assalamualaikum.